Majid tadi dengar kupak. Dengar Azal? Asal lampu merah je ni. Okay. Gerak. Dah macam kerajaan dah tengok kawan ni. Fikir nak bawa bantal. Tadi bantal yang kecil tu sakit bontot lah. Jadi nak borak apa ni? Kita borak je. Nampak apa kita main petik je. Total perjalanan 120 km tau. Satu. Laluan kita memang ikut belah tepi pantai je. Duduk dalam lah. Memang belah dalam punya. Lesen rotek semua hidup kan? Rotek hidup lesen tu. Boleh tahan lama juga mak traffic light ni. Tak belakang kasi je lah. Kita game 4-2 tu. Traffic light sini aku dah hafal dah. Belah kanan dia start kuning. 3, 2, 1. Pop. Right. So petang ni kami nak bergerak pergi ke Muar. No. Ini petang kita nak gerak pergi ke Batu Pahat. Kali ni kita nak perkenal Muiz Hot Chicken dekat Batu Pahat pula. Kasih jauh sikit lah. Kami ikut belah jalan belakang. Kita nak tengok suasana waktu siang dekat area Melaka dengan Johor. Ini first time tau aku datang Batu Pahat. Tak tahu ada apa. Serius lah? Kau tak pernah datang lah? Tak pernah. Dari kami pernah pergi lah. Itu tepi highway. Ni belah atas lagi ni. Uyo, dia boleh kita kontrol. So kalau ngantuk ni kau beritahu tau. Kita singgah berhenti. Saya tidur dulu lah. Tidur tu. Buat sambung. Duyung kita. Orang-orang duyung. Kami nak pergi ke Batu Pahat. Tak ada ke yang nak lambai? Kalau macam ni punya gaya ni memang sampai malam ni kang. Main handphone je pasal bumi kau. Orang amalan. Nanti plan dah Thailand kau. Thailand kau. Jaket besar punya. Besar sangat ke? Nampak lah besar juga. Aku rasa macam muat dia. Memang muat. Selesa. Nampak macam abah-abah. Bawa balik cari nafkah. Mungkin tidak hari ini. Aduh, aku pening betul lah traffic light Melaka ni. Asal kita tak ikut tol tadi? Tol? Tol mana? Tol Ikrong. Jangan, kita ikut jalan kampung. Kita nak seru orang Muar macam gini. Kita dah sampai kat Sungai Gambai. Depan sana tu ada tanjak besar punya. Tanjak. Oh, tanjak. Welcome ke Tanjak Johor. Mana tu petang macam ni kan. Nak borak pun tak syok lah. Energy tak ada. Tu lah. Anak siapa main dekat pipe ni? Hambat dah dia. Ni betul-betul minat ni. Kau cakap kumpau. Sekejap. Aku tanya. Ada? Member geng boleh tak ada ya? Oh dia guys, kita dah naik ke Muar. Kau depan. Petang-petang dia jadi mandom sikit masing-masing. Woi. Signal. Apa berat nak bagi signal? Kat sini barulah nampak dunia Muar. Pekan-pekan lama, rumah-rumah lama, kereta-kereta lama, ada wai suku. Klasik tu kedai-kedai. Sekejap lagi kita masuk tepi situ. Kita lambai Muiz Muar. Slow. 3, 2, 1. Muiz Muar, bye-bye. Kita nak pergi dekat Batu Pahat. Tak payah masuk dulu sini. Aku nak masuk belah lain ni sebenarnya. Ni straight je. Tapi aku tak mau ikut jalan sini. Aku nak ikut jalan belah pantai sana tu. Apa? Dekat sini ada ni lah. Gantung. Itulah. Susah tu nak jumpa. Oh, sini panggil Ketupat Palas. Ketupat Anyau. Sebelum aku datang Melaka ni, aku dengar ketupat tu dalam dia ada pulut tau. Rupanya bila dah makan, dalam dia nasi rupanya. Habis kat sana apa? Kat sana ketupat palat pakai pulut. Lepas tu bila aku siasat-siasat balik, oh memang macam ni. Aku yang tak tahu. Tak jauh mana lah. Batu Pahat? Jauh lagi. Jauh lagi Aku tak pernah sampai lagi kat sini. Yang paling jauh lah kalau dekat Muar. Tak apa, kita pecah rekod petang ni. Ui, cantik lah rumah kampung sini. Duduk macam ni tengok lah. Lapang gila lah. Seronok lah rumah macam tu. Sekejap bang, slow. Kita nak belok belah kanan sekejap lagi. Tak boleh parking sini. Jangan tu, kita kan cakap macam tu mengamuk dia orang ni kan. Wow. Kalau kata kita sampai awal, boleh je kita pergi kat Pasar Karat. Tapi masalah ditutup pukul 6. Situ kalau pergi mah gambar mata lah. Mi Bandung Fuad. Uish, macam menarik mat. Banyak pula orang tak tebu tepi jalan Alright, kita orang singgah dekat Masjid Kampung Lubuk Laut Semerah. Pasau kejap. Jom kita teruskan perjalanan kita. Cengik je lori ni. Pokok-pokok dia rendang-rendang lah. Ada pasal malam lah mat. Jalan Peserai Lama. Wih, wah kau. Kau try potong aku tengok. Aku dah tarik. Nampak? Summit Batu Pahat. Besar. Daulat tuanku. Sini memang sentiasa jam. Apa benda lah 4x4 ni? Ni rumah ni. Ni lah ambil gambar lawa. Masuk belah kiri. Sebab aku nampak kedai motor. Bosku, kedai buka ke? Nak ketatkan rantai. Nasib baik sempat lah. Kita orang daripada Melaka ni. Ramai busy lah kerja. Okay, baik. Terima kasih. Boleh sedap. Dah boleh pilih Yang aku tahu Batu Pahat ada dalam Mustika. Mustika? Zaman-zaman Mustika. Kalau bukan, mesti keluar Batu Pahat. Lidah berulat akibat menipu. Tak mau seru orang Batu Pahat? Satu Batu Pahat. Batu Pahat tak bosan tu. Tempat yang pertama yang paling menarik dekat Batu Pahat, of course lah, ayam goreng Muiz. Mana kata kita punya ride ni ride buka puasa lah. Sampai-sampai memang
dah azan kang sekejap lagi. Sini kiri ni. Ada roundabout, ambil belah kanan. Kalau Oyen itu. Yeay. Alhamdulillah sudah sampai. Wish, ada mural lah. Parit Raja Batu Pahat. Kena ambil gambar ni. Pakai tengok sini. Pakai reverse. Tongkat 2 sini. So ni dia guys, restoran Muiz Hot Chicken. Mantap. So jom, tak sabar nak mentega darah ayam goreng Muiz. Kita sahut cabaran ayam goreng Muiz. Makan kat mana? Atas tu. Oh, lagi luas tu kat atas. So sekarang ni kita tunggu makanan jap. Sebelum ni ayam goreng je. Ni barang best. Nasi lemak Muiz. Ada lagi JP Hot Burger, Tanggi Chicken Burger, Plenty Patty Burger mat. Dan yang paling penting, menu tur baru, ayam tender Muiz. Kok bubur lah ni geng. Goncang. Betul. Aku pula nak bersin mat. Kita rasa geng. Bismillah. Sedap apa? BBQ punya. Dia masuk dalam hidung pedih tu. Yang ni best. Paling sedap. Alhamdulillah. Nasi lemak pula guys. The moment of the truth. Aduh, tergigit bulu. Sedap bang. Orang kat bawah ada rumah. Sedap bang, semua sedap. Burger pula kan. Tanggi Chicken Burger. Memang tak ada obat. Ni apa pula ni? Zepi Hot Burger. Yang ni lah paling aku suka mat. Kita try yang ni mat. Bismillah. Ngam. Lama. Plenty Patty Burger. Penuh dengan black pepper sauce. Bismillah. The last one. Penutup lah. Bubur lah. Demam. Nak makan yang light-light. Aku recommend bubur Muiz Hot Chicken. Okay geng. Aku rasa serah makan. Kembung mak. Ni nak balik Melaka ni memang lentuk mata mak. Hampa wajib singgah dekat Batu Pahat. Datang kedai Muiz Hot Chicken. Sebab apa? Sedap. Buat parti ke meeting ke apa semua lah. Boleh kat sini. Ikut tema lah. Macam mana ke semena. Akan jadikan surau lah. Buat partition lah. Muslimin dengan muslimat. Baik. Menarik. Sini partition untuk playground. Akan datang. Okay buat ada. Baik. Kejap ya. Parti ya. Okey, so jom kita gerak balik ke Melaka. Terima kasih banyak. Jumpa lagi.